lah. Alright guys, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di dalam vlog Ijat guys. Alhamdulillah hari ni Ijat dapat buat video bersama dengan family hari ni. Ya, ramai dekat luar sana yang tanya bila Ijat nak buat mukbang dengan family. So hari ni Ijat saja buat video santai, bukan santai hari ni. Tengoklah berapa banyak berapa paket hari ni ramen kita bantai. Satu pack kan. Satu pack ada 5. Ada 5 bungkus dekat depan korang sekarang ni. So ni ramen apa yang? Carbonara cheese Carbonara cheese. Carbonara cheese. So ada crab kali dengan telur mata. Dapat. Wah, dia dah pandai lah. Babak pun tak pandai. So okay, tanpa buang masa, jomlah kita baca doa dulu. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca seped dulu. Wakina azabana. Amin. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Kau limpahkan kepada kami dan jauhkan kami dari azab api neraka. Amin. Doakan kakak, doakan Umi, doakan abang, doakan bapa, doakan Ijat. Amin. Sedap tak? Doakan semua. Dia pedas kan? Sedap? Sedap? Pedas ke? Dia ambil air. Ambil air kakak, botol Ambil air. air. Isi botol air dulu. Saya suka ramen. Ya? Okey, makan. Tengok. Dah tak? Dah sejuk dah. Dah sejuk dah. Sedap? Pandai dia guna. Dah. Pedas ke? Ni pegang dua. Tengok ni. Tengok ni. Ni. Abang pun tak pandai. Wah. Ni Sikit kak. masuk kat sini ke? Ni. Sembilan lagi. Dah lah. Lapar. Ni. Bismillah. Kita sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Dia pandai ke? Boleh tak? Tu. Oh, telur kuning. Bang, telur kuning dia hancur bang ah. Tu lah. Bang ah. Ni. Sekejap. Oh, telur kuning. Oh, jatuh pula. Jatuh kat bawah lah. Wah. Telur kuning tu yang sedap tu. Telur pun ada 10 biji guys. Hancurkan. Nyam. Sedap. Makan ni aku lah. Sedap. Wah. Ini yang suka. Gegah. Ini abang nak makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, campur telur kuning ke tak pedas adik? Telur. Wah. Pandai Lija. Telur makan. Dia makan dengan telur sedap. Telur sedap. Sedap. Ni lah apa suka. Kakak pandai pakai Sikit tak nampak bang. Kakak nampak tak besar bang? Nampak. Bang. Besar. Oi. Crab. Oi. Sedap. Ya. Dia ada sini, Jap. Abang ada tak kata tengok ada buat macam mana. Di sini. Cocok je crab tu. Kursi ni, kursi dia. Kursi. Okay, dah duduk. Duduk. Okay dah. Macam ni. Comot. Tak pandai gunalah. Wah. Saya tak tahu lah betul ke tak. Abang anak ni jap ambil buat. Wah. Banyak. Hmm. Dia pakai banyak. Abang.
Dia orang suka letak kuning dia campurkan. Ya, pandai. Makan. Pada depan. Pada depan. Sedap ke? Disebabkan ramai yang suruh Ijak buat video dengan family. Hari ni Ijak buat. Bismillah. Apa Umi makan comot sangat ni? Hafiz masuk. Sebab Hafiz suka babah. Ya. Ha. Kita tengok cerita Baba. Saya bumbu. Dia cakap dia dah tengok lah. Ya. Biasa nak tanya. Kedua dia. Abang Telur apa kacau sekejap, kiri Makan kanan. telur dia. Maki Ijak. Mata Baba kena lagi. Macam baba. Mami. Kakak tercocok. Apa yang mami? Comot. Ni lah abang punya. Wah. Ya. Jajah makan tak? Jam main je. Dia makan tak? Dia rasa dah pedas tadi. Kita panggil bawah. Dah ya. Habis comot. Sedap weh. Bawah nak. Nak ni. Abang kan tengah makan. Dan Jajah makan tak? Jajah makan tak? tak. Kenapa? Dah. Pedas. Bismillah. Dia jangan ada bom. Oh abang. Ya, mami. Mami dan mami macam ni. Dia lagi sedap sebab ada daun pisang. Kakak dah 2 kali cocok. Itulah kak. Susah. Hati-hati. Dia cocok mata. Hati-hati kena mata nanti. Tak pandai pakai gerapu je. Bang, Macam buka. Padam muka. apa ni? Apalah adik ni. Apa ni? Pedas lah. Ini bye-bye. Kakak makan sikit je. Baba dah berapa bungkus tadi makan. Lagi ke? Adik. Oh. Hei. Tak nak main adik, tak nak main. Oi. Dia campak eh. Kakak cocok mata, abang kan cocok di hidung. Oi. Oi. Adik dari tadi main je tak makan pun. Dia makan sekali je jadi pedas. Cuci tangan. Dah relax lah. Jangan sini. Mi dia tebal, tu yang dia cepat kenyang. Dia cara dia buat dia guna apa ya? Rebus dulu bang air pertama. Lepas tu? Lepas tu baru masak lagi dengan susu. Kalau masak patutlah. Maggi mesti rebus Tu dulu. dia rasa lemak-lemak tu ya? Dia ada susu. Adik tak nak main. Dari tadi tak dapat ambil. Tak nak. Sini kakak. Jauh sangat. Nak pergi mana bang? Kausan. Dijaga. Ni kenyang sampai esok. Dia main telur pula. Dia main telur. Ini kuning dia. Macam ni. Campur. Tu kacau. Satu. Tu baru. Tu boleh bawa wet. Baba tu baba dah kenyang. Tu. Nak air kejap. Kejap macam ada kekenyangan. Kejap perlukan air. Nak. Dah. Pedas tapi sedap. Seronok tak? Nak. Seronok. Jadi sekala kita kena buat macam ni guys dengan family kan. Ya Allah dia paksa lah. Kau semua kat luar sana pun tahu Ijab memang busy sangat dekat Kepala luar. depan. Cara-cara macam ni lah kita dapat apa? Habiskan masa dengan family. Kepala depan. Kepala depan. Kekenyangan. Kan Abang Ngah makan dia tadi tak berhenti. Kakak makan tadi tak berhenti. belakang lagi. Baba dah stop dah ni. 2 bulan sekali je boleh makan ramen kan? Tak boleh selalu makan. Abang. Yalah, tak elok.
Oh, kita boleh makan sekali-sekali je. Ah. Baba tahu abang suka makan ni. Baba buatlah konten macam ni. Dulu Umi pernah buat tapi masa tu abang small je. Abang tak makan. Bawa nak. Nak. Oh, nak. Nak kepala depan. Kepala depan Baba. Okey, Ija. Sedap. Sedap. Dah. Ais. Siapa masak? Yang. Mi. Ha? Mi. Tengah ni je. Dah. Dah, adik. Mi kenyang. Ush, abang tak berhenti tu. Tak naklah, Baba kenyang. Abang teruskanlah makan. Rasa memang tak berhenti dia ni makan abang. Sedap ke? Dia tak non-stop daripada tadi tu. Korang dia tak berhenti. Jangan lupa tengok cerita ayah saya. Jangan lupa tengok cerita ayah saya. Dia tak suara. Korang jangan lupa like, komen. Subscribe, komen, and share. Ajak kawan-kawan tengok. Tengok cerita Coy Bumba. Kakak nak cakap apa dengan kawan? Kawan-kawan jangan lupa like, share, komen. Ajak kawan-kawan tak ijak cara orang. Ni macam. So, tu je. Korang nak cakap apa nak? Kak Fatihah sekarang dia tengah aktif dekat TikTok dia. Fatihah Nani. Fatihah ni buat affiliate dekat TikTok. Tolong support lah kakak Fatihah kita. Dia punya TikTok Fatihah Nani. So korang kena follow and beli barang yang dia jual. Jangan tak beli. So guys, video sampai di sini je. Ijat saja nak buat video santai dengan korang semua. Hari ni Ijat dah tundaikan permintaan korang buat video dengan family. Kita orang nak sambung pergi makan ni. Tak habis lagi makan. Kita jumpa lagi. Macam biasa teruskan like, share, komen. Ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih banyak support. Okay. Bye bye. Assalamualaikum. Dah.